Tahun 1975, seorang jurutera muda Sony bernama Ken Kutaragi mula mengubah dunia permainan video selama-lamanya. Ketika anak perempuannya bermain Nintendo, Ken nampak satu peluang besar yang orang lain tak nampak. Tapi bos Sony hina idea dia buat konsol permainan, kata ia mainan budak-budak je. Ken tak putus asa. Dia kerja sorok-sorok buat chip audio untuk Nintendo Super Famicom. 1988, Sony dan Nintendo setuju buat konsol CD-ROM bersama. Tapi drama besar menanti. Nintendo khianat. Sony depan mata dunia di CES 1991 pilih Philips sebagai partner. Pengkhianatan ini buat Ken lebih kuat. Dia kata, pada Sony mari kita tunjuk siapa sebenarnya bos. 3 Disember 1994, PlayStation lahir dengan grafik 3D yang buat Nintendo dan Sega nampak macam mainan lama. PlayStation terjual 102 juta unit seluruh dunia, pecah rekod dan jatuhkan empayar Nintendo Sega. Ken Kutaragi buktikan yang pengkhianatan boleh jadi bahan api terbaik untuk kejayaan yang lebih besar.